Okay, pada malam ni saya turun bersama-sama lah untuk di dalam orang kata operasi bersepadu ini, iaitu yang dijalankan oleh JKM, MBI, Polis dan juga Jabatan Immigration bersama-sama juga dengan AADK. Tujuan operasi bersepadu ini sebenarnya lah untuk kita menangkap pengemis-pengemis dan juga yang pengusaha, kita nak panggil pengusaha ataupun orang-orang individu yang menjalankan parking secara haram inilah ya pada malam ini. Dan kita dah lihat tadi, sebentar tadi kita dah tangkap, sebenarnya agensi-agensi kita dah tangkap seramai 31 orang, termasuk seorang wanita pun yang telah pun menjalankan orang kata parking illegal ni sebagai ulat parking lah ya, ulat parking pada malam ini. Kita perlu melakukan orang kata operasi ini daripada masa ke semasa untuk tujuan menjaga juga imej Bandaraya Ipoh ini. Sebenarnya aduan-aduan telah pun banyak kita dapat, khususnya yang mengusahakan orang kata parking secara illegal ini, secara haram ini. Apabila pengunjung-pengunjung ya, sama ada orang luar Ipoh ataupun orang tempatan Ipoh sendiri yang datang ke sini, apabila mereka parking kereta, bukan saja terpaksa bayar orang kata kalau siang ya, bayar kepada orang kata MBI-nya, tetapi attendant secara haram ini juga meminta orang kata duit parking daripada pemandu-pemandu. Dan ini sebenarnya adalah satu imej yang tidak elok kepada Bandaraya Ipoh. Lebih-lebih lagi tahun depan ialah tahun melawat orang kata Malaysia, dan Perak dan juga Bandaraya Ipoh juga terbabit di dalam orang kata tahun melawat Malaysia 2014, dan kita tak hendaklah Bandaraya Ipoh ni khususnya ataupun di negeri Perak kita ini mendapat nama yang tak elok, dan ini akan orang kata menghalang ataupun menjejaskan negeri Perak daripada dikunjungi oleh pelancong-pelancong, sama ada tempatan ataupun luar ya. Jadi kita perlulah ada yang ini. Dan yang satu lagi itu pengemis-pengemis ni juga perlu juga kita tangkap, dan sekiranya mereka itu ada berkeluarga, Jabatan JKM akan melihatnya ya. Dan usaha-usaha kalau yang 60 tahun ke atas tu kita akan pastikan mereka itu ditempatkan di rumah Sri Kenangan. Tetapi yang muda-muda tu yang masih berupaya tu kita akan hantar mereka dekat Mersing contohnya, iaitu rumah bina diri, di mana mereka itu akan diberi latihan ya, latihan supaya mereka boleh berdikari. Kita tak nak mereka itu kita tangkap hari ini, lepas tu besoknya mereka ulangi balik perkara yang sama. Jadi sampai bila pun tidak akan habis orang kata mengemis dan juga orang kata yang illegal parking attendant itu. Jadi ini perlu kita lakukan.